Hello guys dan Assalamualaikum. Kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Minecraft ni lagi. Jadi kita hai dulu. Oi mood tak ada. Chill bro. Jadi kita akan membuat sesuatu untuk korang macam mana add-on yang menarik di part kedua. Wah, pusing sekejap. Dan okey. Tak tahu lah nak cakap apa. Jadi guys, sebelum tu korang like, subscribe kalau korang suka video ni. Dan ya, aku akan upload video baru. Yes. Jadi bagi korang-korang yang nak tahu pasal add-on ni, kita pusing-pusing dulu. Pusing kepala. Ya guys, tak tahulah nak cakap apa. Jadi add-on yang aku sudah bagi tu adalah piglin yang sudah tidak digunakan. Sama ada piglin yang biasa kita pakai adalah piglin apa? Zombie fight piglin spawnet. Yang ni tropical fish. Bukan. Ni zombie fight piglin ni. Zoglin bukan. Hoglin. Piglin. Paklin. Ya, itu dia. Kita boleh spawn dengan dia. Kita boleh spawnkan dia. Itu dia. Yo, korang boleh tengok dia ni macam mana. Halo. Hilang semata. Tapi tak apa, kita ambil ni. Jadi tak tahulah nak macam mana. Jadi kita akan melari pusing. Kita pergi ke kamera kita hari ini. Dan ya, nak bagi ke korang sesuatu untuk korang ya. Jadi aku akan tukarkan kamera sekejap selepas ini. Tukar kamera ya. Okey, siap. Jadi kita akan meneruskan untuk membagi ke korang macam mana benda itu sudah terjadi. Yang ni bukanlah. Yang ni KLE semuanya. Jadi kita akan meneruskan untuk bagi ke korang macam mana nak buat. Jadi mula-mula kita ambil semua sekali. Jadi macam mana nak apa, macam nak tu ni. Jadi yang ni adalah Mangola. Yang mana dia menggunakan Stuff of the Many. Korang boleh tengok. Kita ada ni apa, ada tu, ada ni. Korang boleh tengok macam mana dia buat. Jadi aku akan mengambilkan sword untuk mengkillkan Mangola ni. Mangola ini dia ada staff Mangola staff. Jadi kita akan menggunakan dia sekejap. Ya, tengok dia punya nyawa dia tu agak lain je. Jadi sesiapa nak tahu dia punya staff, jadi kita akan meneruskan untuk dia. Oi, dia main lari cuy. Oi, tolonglah Mangola ini memang teruk sekali pun. Kau ni dalam macam Iron Condor boleh main lari. Itu dia. Kau ni Mangola, daripada tu ikut jangan ikut si Iron Condor pula. Nanti dia jadi Condor pula. Aduh. Jadi yang ni adalah Mangola staff kit yang di mana kita boleh craftkan dia dengan All of the Many. Korang boleh tekan kat sini dan dia craft je. Macam tu, senang je. Dan yang kedua adalah torch piglin spawnet. Korang boleh tengok dia pegang torch. Pecah. Wah, torch biasa je. Korang boleh tengok torch biasa je. Dan General Piglin. Yang ni bang dulu. General Piglin ni dia agak lain je. Korang boleh tengok General siapa ini. Besar. Ya, korang boleh tengok dia boleh kalahkan sekali. Wow, gold. What the heck, gold siap. Wih, kaya kita hari ni. Pakai topi pun tak lepas. Korang boleh tengok ini adalah chef yang pakai baju
nak buat jam. Jadi dia akan memasak pakai pisau atau guna. Nah, wih, hilang. Sekejap, kita akan mentukarkan dia jadi apa tu, easy. Kita tengok macam mana cara-cara dia. Jadi chef ni kita tak ada pancing. Jadi kita tukar ke pickaxe. Ya, senang saja. Korang boleh tengok kita ada pickaxe, kita ada piglin pickaxe dekat tangan dia. Malah nak layan budak ini. Jadi pickaxe ini sudah tidak digunakan pickaxe. Jadi spear piglin. Ya, dia pakai baju macam Captain Barugova. Jadi agak lain. Ya, bye bye. Pam. Korang boleh tengok dia ada pakai baju kotor-kotor yang di mana di craftkan atau letter lembu atau ni. Yo, what the heck? Tinggal setengah siap. Jadi spear tak nak. Jadi kita pakai hammer piglin. Yo, shadow siap. Pakai hammer pun agak uish dia punya cari jalan dia. Ogok macam Mr apa lah. Macam Mr Piglin syok. Wah, Mr Piglin. Halo Mr Piglin. Pakai suit yang baru. Tadi hammer. Oi, God, daripada hammer, Piglin hammer ni kenapa tiba-tiba Piglin tiba ni pula? Piglin sesat ni lah. Kita kill dia. Fasak. Hilang. Jadi kita akan meneruskan untuk pergi ke warrior. Dia pakai gelang apakah itu? Korang boleh tengok apakah itu dia pakai. Fasak. Aku the king. Walau, what the heck? Dapat lagi. Dan last kali adalah drum piglin. Halo drumstick. Adakah sudah membuat lagu? Hai, membuat lagu kah? Pecah. Fasak. Stick cuy. Jadi drum piglin ni agak lain. Kita akan pergi ke Great Hope dengan Minecraft trader. Jadi kita akan spawn Great Hope ni dulu. Korang boleh tengok dia punya kebesaran dia. Bos yang kedua kita. Ni bos dia Mongola. Yang ni pula Great Hope. Dia agak lain dia. Kita boleh knock back dia ke? Dia macam agak lain cuy. Apa dia pandai sangat. Yang Great Hope ni sudah tiada digunakan. Jadi kita akan spawn trader ini pula ya guys. Dan ya, trader ini agak lain. Jadi korang boleh tengok trader apakah ini. Dia pakai benda apa dengan liama. Ni macam trader, one Indian trader lah. Trade lagi loh. Ini punya macam what the heck is this? Korang boleh tengok trader ini. Trader ini dia agak lain dia. Weapon yang sebenar dia. Weapon sebenar dia macam agak lain. Korang boleh tengok weapon dia ada kat sini. Terang-terangan kau nak trade macam ni je Wah, pandai. Jadi kita akan meneruskan untuk trade dengan dia menggunakan emerald yang sudah kita tidak digunakan. Jadi apa tunggu lagi? Kita akan trade dengan dia sekarang. Uish. Okay. Pap. Dan pap. Dan kita akan meneruskan. Dah habis. Wah, ada lagi. Yes.
Dugu. Sekejap. Sebelum tu aku ada pakai Netherite sword. Jing. Netherite sword. Ya, trader apa kat ini? Kau nak trade pakai Battle Axe ke? Kau nak trade dengan apa? Wiri, kau dapat susu kau ni nak buat apa? Kau ni, kau ni lah, problem betul lah villager ni lah. Tak, sebenarnya kita boleh ambil item dekat sini. Kenapa pergi trade? Kenapa suruh pergi trade? Weh, aku malas lah nak trade dengan budak villager tak guna ni. Aku simpan Netherite sword. Jadi villager ini sudah tidak digunakan. Jadi guys, sampai sini je lah guys. Yang buku-buku ini, kemudian disebabkan buku ini nanti aku akan tunjuk ke korang yang part yang ketiga. Jadi guys, apa tunggu lagi? Bye bye guys. Ya. Bye bye. What the heck?